Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alright geng so video kali ni kita tak ride motor. Kita bawa kereta je. Kita nak menuju ke Kuala Kubur Baru. Kita nak pergi ke Warung Kayu Api. Kita nak breakfast kat sana. So nak tahu apa dia ada dekat sana? Okay, jom follow aku. Let's go. Guys, kita dah sampai dekat Warung Kayu Api dekat KKB. So, korang boleh tengok sini memang susah sikit nak parking. Parking dia limited, so aku suggest better kalau ada motor, bawa motor lah, senang. Alright. So, kita tengok apa yang ada dulu kat dalam ni. Let's go. Okay gang, so inilah dia menu yang kita ambil. Roti bulat, sambal tumis, dan wife aku dia ambil roti telur Kecana dengan apa nama ni? Kari daging. So jom kita makan dulu. Let's go. Alright guys, kita pun dah settle makan tadi dekat Warung Kayu Api KKB ni. So overall makanan dia sedap. So dia base lebih kepada roti lah. Dia punya signature terselaku roti bulat. Roti dia memang sedap, lembut je. Dan ada pilihan lain macam nasi lemak, kuih-kuih semua. Okay. Tapi dia punya parking sini memang limited. Macam korang tengok video yang tadi tu. Aku suggest better korang bawa motor lah kalau ada motor. So senang. Memang parking dia sebab dia dekat kawasan rumah. So parking dia agak limited sikit. Tapi overall semua okay. Okay. So ambient dia pun just nice. Best. Semua okay lah. Best lah. Baik-baik kampung. Okay. Alright. So sampai situ je lah video kita untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa di next video kan. Assalamualaikum. Ciao. Alang kita dah dekat KKB ni. Rugi tau kalau kita tak pergi dah dekat dah kan. So tak jadilah balik
Kita naik Bukit Fraser kejap. Okay, kita nak ambil angin sejuk kat sana. Jom, let's go. Kita dekat empangan KKB So memang nice tempat ni. Cantik kan Cantik. Walaupun dah banyak kali pergi, tapi dia punya scenery dia memang cun. Tenang je rasa kan. Indahnya ciptaan Tuhan. Kita teruskan perjalanan kita mendaki Bukit Fraser. Alright, so kita jumpa dekat atas sana nanti. Let's go! Alright guys, so finally kita dah sampai di Bukit Fraser. Cuma unplanned. Actually kita nak balik, tapi sebab dah halang dekat KKB tu dan nak ke Fraser pun lebih kurang dalam 30 minit. 1 jam Okay, lebih kurang 1 jam. So okay lah, so kita naik terus lah. So dan finally kita dah sampai ke sini. So inilah dia menara. Bukan menara lah, apa benda ni Menara jam lah. Memang ikonik dekat Bukit Fraser ni. Kalau korang masuk je memang kau akan nampak Bukit Fraser ni punya jam. Okay, so jomlah kita ronda-ronda dulu, tengok apa yang ada dekat sekeliling. So maybe kita nak pergi Catalea Cafe, minum kopi dulu. Jom, let's go. Tengok geng oh lama, gila lah Porsche ni. Porsche GT4. Mampu tengok, tak mampu beli. Mungkin suatu hari nanti, kita pun tak tahu. So kita dah jadi pergi dekat Catalea tu, kita pergi dekat ni, apa nama ni, The Grand Gentry Restaurant, Classic British. First time ni lepas sini. Selalu lepas dekat Catalea je. Outside. Yep. Thank you. Memang British punya konsep nice juga dah. So kalau dekat sini kan, dia orang akan bagi 3 menu. Yang biru ni untuk minum, yang hitam ni untuk makan, dan yang merah ni untuk skot. So basically ada 3 menu lah. So menu dia macam standard ni lah, English breakfast punya. Yep. Nasi goreng pun ada. So harga dia pun okey lah, tak adalah terlampau mahal. Alright gang, so basically inilah dia menu yang kita orang pilih. Aku dengan wife memang pilih apa nama ni, hot latte dan juga carrot cake. So harga dia air dalam lebih kurang dalam RM12. Yang carrot cake ni berapa tadi? Wah, total harga. Tapi okey lah, dia punya makanan pun tak ada terlampau mahal. So standard lah kan, dekat puncak macam ni, makanan memang tak adalah murah sangat. So okey lah, kalau just tekan dan lepak-lepak, minum chill-chill, enjoy the view, so memang ngam. Okay, alright, so kita minum dulu, sekejap lagi kita sambung lagi. So kita pun dah breakfast tadi dekat The Gentry Restaurant. So jom kita explore apa yang ada dekat Fraser Hill ni. Alright,
Jom kita naik kereta dulu. Let's go. Bukan kereta saya. Kereta saya kat sana. Berada di the paddock Fraser Hill. So basically kat dalam ni ada archery. So korang boleh nak try memanah ke apa ke, boleh kat sini. Dan juga kalau nak tengok kuda pun ada dekat dalam ni. Okay, so jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Let's go. Okay, so tadi kita dah tengok kuda. So sekarang ni kita nak tengok archery pula. Harga dia lebih kurang kalau korang datang sini RM10 kan? Okay. So aku punya mic bateri dah habis, charger tak bawa. So hopefully korang dengar lah suara merdu aku ni. Okay, nak pergi main Aero Kita nak pergi mana? Tengok Legolas. Lord of the Ring. Tadi kita dah pergi Hobbit kan? So cuma orang relate lah dengan Lord of the Ring. Ya. Mana ya? Tak nampak. Alright guys, so kita pun dah settle main archery. Okay, so hujan makin lebat. So nak tak nak kita kena redah juga sebab kita kejar masa. Okay, so sampai sini video kita untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa di next video gang. Alright, stay tune. Jom balik. Let's go. Lagi. Lagi. Cari kas.